inilah tempat kami breakfast, lunch dan dinner. Dan ni suasana breakfast sebelum wukuf. Assalamualaikum semua. Welcome back to Kakiku. Jom join saya, Ku Abdul Aziz Ibrahim, dalam perjalanan haji 2024. Satu matlamat, pengalaman berbeza. Kalau bermanfaat, subscribe, share, like dan komen. Tak susah, klik je. Jom. Ini dah nak pergi ke kemah A dengan Kutubah Arafah. Kemah G. Kita tengok. Ni nak pergi dengan Kutubah Arafah. Ini tempat aiskrim. Aiskrim boleh ada. Tak tahu siapa punya? Jatuh kau tu. Oh ni dia. Ni B. Oh ni atas tu. A tu. Oh A. Oh sikit. Inilah kemah. Nak dengar Kutubah Arafah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وشرع لعباده القادر الحج بيت الحرام. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا ضيوف الرحمن ويا وفد الله بالأرض المقدسة، أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك
la syarika lak. Wahai tetamu Allah yang dikasihi sekalian, saya ingin mengajak dan mengingatkan diri saya, tuan-tuan dan puan-puan Duyufur Rahman sekalian, agar sama-sama kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dalam erti kata, sentiasa berusaha melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala larangannya. Marilah kita sentiasa berselawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para Duyufur Rahman, kehadiran kita di bumi Arafah ketika ini tidak lain dengan rahmat dan keizinan Allah Subhanahu wa taala jua yang telah memudahkan perjalanan para Duyufur Rahman sekalian dari negeri kita yang jauh sehingga selesai kita menyempurnakan ibadah haji kelak. Kita tinggalkan keluarga, kita tinggalkan harta dan kemewahan diri kita, kita meninggalkan kesenangan yang kita miliki, kita meninggalkan segala harta, nikmat kehidupan kita semata-mata untuk memenuhi, menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah menyeru manusia melaksanakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullahil Haram dengan kadar kemampuan pada diri dia, berkemampuan pada orang lain, berkemampuan pada kesihatan, berkemampuan pada amal perjalanan. Segala kemampuan yang kita peroleh ini, kita menyambut seruan dengan perkataan, hamba-Mu datang menyahut seruan-Mu, hamba-Mu datang menyahut seruan-Mu, dalam menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini. Inilah kemuncak dalam perjalanan ibadah haji itu berwukuf di Arafah, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Beruntung kita telah dipilih menjadi tetamu Allah pada tahun ini, kerana ada di antara kita, sebahagian kita yang mempunyai harta yang cukup, tapi harta tidak mampu untuk membawa dia ke sini. Ada orang mempunyai harta yang cukup banyak, tetapi kesihatannya tidak mengizinkan dia untuk datang di sini. Ada orang melakukan pelbagai cara untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk berada di hari Arafah, tetapi mereka tergendala di tengah perjalanan. Benarlah kita ini duyuf. Setiap tetamu itu akan mendapat hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala hazanin, wala wasabin, kesakitan, kepayahan, kesusahan bagi umat Muhammad, illa rafallahu biha darajah. Allah nak mengangkat darjat-darjat kita. Ma'asyara duyufur rahman rahimakumullah. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kita peluang untuk berada di sini. Kalau kita perhatikan peristiwa yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah, beliau telah keluar daripada rumahnya pada bulan Zulqa'dah. Ketika itu dia berhenti di sebuah tempat yang namanya Zulhulaifah. Beliau berhenti dan telah bermalam di Zulhulaifah dan berniat haji di situ. Ketika itu, sebelum pelaksanaan berniat haji itu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha telah melumurkan wangian ke seluruh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dinyatakan menitik daripada janggut-janggut Nabi itu, menitik begitu banyaknya wangian yang menunjukkan bahawasanya kita disuruh berwangi-wangian sebelum kita berniat ihram umrah. Ketika itu baginda
bersama dengan 100,000 orang untuk bergerak pergi ke Mekah. Ketika itulah seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas yang waktu itu berada di Yaman, apabila mendengar bahawa Nabi untuk mengerjakan ibadah haji, beliau merasakan seolah-olah sesuatu akan berlaku pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah meninggalkan kota Palestin semata-mata untuk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seramai 100,000 orang bersama dengan Nabi, dengan membawa binatang-binatang korban untuk dikorbankan pada hari tersebut, dengan mengambil daripada peristiwa watlu alaihim naba'a bani adam bil haqqi idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Peristiwa yang berlaku pada Qabil dan Habil, hal itu diteruskan oleh rasul-rasul terdahulu sehingga berlakunya kepada Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Ismail. Mereka melihat di saat langit terbuka, mereka membawa binatang-binatang korban dalam perjalanan. Ketika itu ditegur oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan menegur mereka, mengapakah kamu menunggang binatang yang akan dikorbankan? Tahu tak bahawasanya kalau binatang yang telah capik tidak boleh dilaksanakan korban atas binatang tersebut. Apabila Ali menegur para sahabat yang seramai 100,000 itu, mereka mula memandang sinis kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib kerana mereka terpaksa menarik binatang korban daripada Madinah ke Mekah. Kepenatan yang luar biasa pada waktu itu dengan memakai ihram. Baginda Nabi SAW melihat situasi tersebut dan baginda meneruskan perjalanan ibadah hajinya, sebab baginda melihat di dalam ayat Quran menyebut al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dalam buat kerja haji itu ditekankan oleh Allah Ta'ala tentang jidal, tentang bertengkar-tengkar, tentang bermasam-masam muka, tentang kita mencakap perkataan-perkataan yang lucah, perkataan-perkataan mengherdik hati orang lain. Maka di waktu itu mereka terus menutup mulut, tetapi hati mereka tidak puas hati dengan tindakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu. Nabi melihat dan membiarkan keadaan tersebut. Sehinggalah mereka berjalan sampai sebuah tempat yang dinamakan Bir Tua, Telaga Tua, yang berdekatan dengan Jabal Ka'bah. Yang berdekatan dengan Jabal Ka'bah itu Baitullahil Haram. Ketika itu Nabi SAW memerintahkan untuk kita bermalam di situ. Lalu Nabi meletakkan tangannya, maka dijiruskan air di tangannya. Satu mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam, air telah mengalir di celah-celah jari Nabi, menyebabkan telaga Bi'run Tua itu dipenuhi oleh air yang boleh digunakan oleh 100,000 para jamaah yang bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama juga boleh memberi minuman kepada binatang-binatang ternakan yang akan dikorbankan. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Baitullahil Haram melalui pintu Babus Salam. Beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan Nabi terus melaksanakan tawaf kudum. Suatu riwayat yang menyatakan Nabi melakukan ibadah dipanggil dengan nama Haji Qiran. Ada yang mengatakan Nabi melaksanakan Haji Ifrad. Setelah itu pada 8 Zulhijjah, baginda sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke Mina. 「semasa di Mina,
beliau telah melakukan beberapa ibadah yang sehingga kini kita perhatikan, kita berada di hotel yang berdekatan dengan laluan hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. Kita perhatikan orang berjalan untuk pergi pada hari Tarwiyah, hari memberi air pada 8 Zulhijjah. Mereka cuba untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun terpaksa melalui kekangan dan peraturan daripada pihak berkuasa. Dan ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam pada selepas subuh telah pergi ke Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah. Ketika itu baginda Nabi berada di sebuah tempat dipanggil Wadi Urana. Ketika kita pergi di Masjid Namirah, mihrab Masjid Namirah itu berada di tanah haram, sementara Arafah itu adalah tanah halal. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersolat di tanah haram, di Wadi Urana ketika hari 9 Zulhijjah itu. Itulah ayat daripada suratul Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka pada hari ini sempurnanya agama. Ketika itu tuan-tuan, unta Nabi Qaswah tadi tidak mampu lagi untuk menanggung bebanan yang berat itu. Orang yang paling bergembira adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Orang yang paling bersedih adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar mengatakan, inilah hari yang aku tunggu-tunggu. Aku lihat bahawa baginda Nabi semakin hari semakin tua. Aku takut agamanya akan jadi seperti agama Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Daud, Sulaiman sehingga Isa. Dan mereka wafat di saat mereka tidak dapat menyempurnakan kitab mereka. Nabi Allah Isa diangkat ke langit di saat Injil tidak dapat menyempurnakan kesempurnaan Taurat dan Zabur. Nabi Isa diangkat ke langit. Apabila Nabi semakin tua, kata Umar, aku takut agama Islam akan jadi seperti agama Rasul yang tidak sempurna. Bila baginda mengatakan al-yawma akmaltu lakum, maka pada hari ini sempurnanya agama, Umar orang yang paling bergembira. Sementara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di bumi Arafah ini menangis terisak-isak memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam khutbah wada' Nabi, dalam khutbah terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam itu, seolah Abu Bakar memerhatikan bahawa baginda Nabi akan meninggalkan mereka buat selama-lamanya. Diyufur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu baginda setelah berada di hari Arafah, baginda tidak meninggalkan ketika matahari berada pada waktu itu. Ketika masuk saja fardu zuhur, semua yang hadir akan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah sebaik-baik zikir pada hari Arafah. Itulah sebaik-baik zikir pada hari Arafah yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi terus mengangkat tangan. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengangkat tangan sehingga putih pada ketiaknya pada hari Arafah. Tingginya tangan Nabi mengangkat tangan pada hari tersebut. Dan Nabi mengangkat tangan putih ketiaknya ketika dia melontar jamrah surah. Dia melontar di jamrah surah, maka beliau telah berdoa, Allahumma ajalhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Diyufur Rahman. Kemungkinan kita tidak boleh melakukan seperti yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam disebabkan kekangan dan peraturan Arab Saudi. Saya merayu kepada duyuf, ambillah peluang sebab melontar jamrah surah
kita pergi ke arah Baitul, kita arah Kaabah dan kita berdoa. Kita lakukan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna asdaqal hadith kitab Allah. Sebaik-baik perkataan itu perkataan Allah. Wa ahsanil hadi hadiyu bi Muhammad. Sebaik-baik pertunjuk itu pertunjuk Nabi. Wa syarrul umurum muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara mengada-adakan dalam perkara agama. Wa kullu bid'atin dalalah. Sesuatu yang diada-adakan itu sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang sesat itu tempatnya adalah neraka. Kadang-kadang ketika kita nak melontar, kita diarah oleh pihak berkuasa untuk teruskan berjalan pergi ke Jamratul Wusta. Dan kebanyakan kita hanya dibenarkan berdoa ketika berada di Jamratul Kubra. Kita ambil kesempatan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa setelah melontar di Jamratul Sura. Kita ambil kesempatan tidak berkumpulan, pergi bersendirian, gunakan peluang itu. Dinyatakan oleh Aisyah, aku melihat Nabi mengangkat tangan begitu tinggi setelah melontar di Jamratul Sura dengan membaca Allahumma jalhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura wa amalan salihan maqbula. Yufur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah separuh malam Nabi berada di Arafah. Sudah afdal berada di Arafah ini, kita berada pada siang dan juga pada malam. Baginda sallallahu alaihi wasallam mula masuk Muzdalifah dan melaksanakan solat jamak takhir. Solat jamak takhir di Muzdalifah. Dan baginda tidur di Muzdalifah dengan dia mengutip anak batu. Dan ketika itulah baginda sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat subuh. Dan selepas subuh beliau masuk ke Mina. Dan di Mina dia melontar Jamrah Kubra, dipanggil dengan nama Tahlul Awal. Baginda bergunting di Mina. Saya merayu kepada para jamaah, gunakan kesempatan buat kerja haji ini, ambillah yang afdal. Kalau kita dapat berpeluang yang afdal, iaitu kita melontar Jamrah Kubra, kita ambil yang afdal. Peluang ini mungkin tak datang dua kali pada tahun masa akan datang. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj. Allah tidak mau menyusahkan seseorang dalam melaksanakan syariat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berarti seseorang kadar kemampuan yang ada pada dia. Kemampuan kesihatan kita tidak mampu untuk berada di Muzdalifah. Kita mengambil kelebihan itu untuk melakukan tahlul awal di Mekah dengan melaksanakan tawaf haji dan juga sa'i haji, ataupun kita bergunting di Mekah. Kalau kita perhatikan, kita berebut-rebut mengatakan, mengapa aku tak jadi orang Mekah? Mereka berkata, mengapa aku tak jadi orang Mekah? Mengapa kita memilih yang bukan afdal? Kalau itu rezeki kita orang Mekah, sebab keadaan kita memerlukan, kesihatan kita memerlukan, kita ada jawapan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makaru wa makarallah. Kita merancang, Allah juga ada perancangan kepada kita. Yufur Rahman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Setelah Nabi menyelesaikan kerja hajinya, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyembelih korban yang begitu banyak di sebuah tempat. Yang baginda lalu di sebuah tempat yang dipanggil Majratul Kab, laluan kambing Nabi Allah Ismail. Nabi memandang tempat itu dengan penuh rasa hiba dan melakukan solat 2 rakaat di sebuah tempat yang dinamakan Masjid Khif. Seperti riwayat menyebut bahawasanya Masjid Khif telah berlakunya solat di kalangan para nabi-nabi dan rasul yang terdahulu. Berapa ramai orang yang mengambil peluang untuk melakukan solat 2 rakaat di Masjid Khif.
Kalau kita perhati di kalangan jamaah kita, semua berebut-rebut untuk nafar awal. Walaupun Islam membenarkan kita memilih berdasarkan suratul Baqarah, membenarkan memilih untuk nafar awal atau nafar sani. Mari kita bertanya, adakah ketika bulan umrah kita boleh pergi ke Masjid Khaif? Adakah bulan umrah nanti tuan boleh pergi ke Masjid Aqabah? Tempat tersebut hanya dibuka hanya pada bulan Zulhijjah sahaja. Ya Rahman, Nabi berada di situ. Nabi memandang langit. Di saat langit terbuka itu, Allah berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikatku, aku berbangga-bangga hamba yang datang menjawab suruhanku dalam keadaan bersusah payah, dalam keadaan berkusut masai, datang menjawab suruhanku dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Mereka kembalikan semula kesihatan yang aku bagi untuk menjawab seruanku. Mereka kembalikan balik hati yang aku beri, harta yang diberi kepada mereka dengan akalnya. Akal itu adalah pinjaman daripada Allah, dipulangkan semula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Redha dan pasrah atas sesuatu yang berlaku ke atas dirinya ketika bulan haji ini. Nabi menangis memandang ke langit. Teringat satu kisah yang berlaku pada Ibrahim dan Ismail, yang terkenal dengan nama Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah. Ya abati, wahai ayah, sembelihlah aku, sembelihlah aku. Kalau itulah ujian takdir yang telah diberikan kepadaku, aku redha wahai ayah. Ibrahim menangis terisak-isak. Sejak kecil lagi Nabi Allah Ibrahim menyebut, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan aku anak yang soleh, kurniakan aku anak yang soleh. Ketika Ibrahim membawa anaknya di tempat penyembelihan yang dipanggil dengan nama sebuah tempat yang dekat dengan Masjid Khaif, yang tuan-tuan pun dah tengok monumen yang ada di atas bukit tersebut. Ketika Ibrahim berkata pada anaknya, wahai anakku, ini adalah arahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim cuba untuk melepaskan rindunya kepada anaknya Ismail, memandang wajah Ismail dengan penuh kasih sayang. Dan Ismail berwasiat kepada ayahnya, wahai ayah, sebelum penyembelihan berlaku, aku ingin meminta kepada kamu, wahai ayah, tolong ayah gunakan pisau yang tajam, supaya aku tidak meronta-ronta, ikat aku kemas-kemas. Aku takut nanti akan datang sifat belas kasihan engkau kepada aku. Oleh itu gunakanlah pisau yang tajam supaya cepat pelaksanaan korban dilaksanakan. Yang kedua, wahai ayah, tolong pandang wajah aku. Itulah jihad, itulah jihad, wahai ayahku. Ibrahim menjadi tidak keruan mendengar ucapan daripada anaknya Ismail. Doa yang dibaca sejak remaja, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan aku anak yang soleh. Hari itu tercapai. Dan Ismail berkata lagi, wahai ayah, sebelum penyembelihan berlaku, tolong bukakan bajuku ini. Tolong bukakan bajuku ini, wahai ayah. Kalaulah baju ini tidak dibuka, pastilah akan berlumuran dengan darah. Bagaimana perasaan ibuku Hajar, anak yang tempat dia melepaskan rindu kepada engkau, wahai ayah, semasa engkau meninggalkan kami di sebuah tempat yang nama Safa dan Marwah, yang sekarang dikenali dengan nama Telaga Zamzam. Di situ, wahai ayah, ibuku berusaha untuk memberi aku minum, pengorbanan yang luar biasa. Ayah, selama ini ibuku melepas kerindunya kepada engkau, kepada aku, wahai ayah.
Tolong jangan jatuhkan air mata ibuku Hajar. Jangan jatuhkan air mata ibuku Hajar. Jangan sentuh hati ibuku Hajar. Tolong wahai ayah, tolong wahai ayah, tolong bukakan bajuku ini dan berikan baju ini kepada ibuku Hajar untuk dicium dan cium, untuk melepaskan rindunya kepada anak yang tunggal ini. Ibrahim terdiam melihat satu pengorbanan yang luar biasa. Ketika Ibrahim meletakkan pisau di leher anaknya sambil memandang wajah anaknya Ismail, berkocak-kocak mata Nabi Allah Ibrahim. Ketika itu di langit, semua makhluk yang di langit memerhatikan pengorbanan dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sanggup melakukan apa saja atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Merasa kagum tentang kehebatan orang yang bernama Ismail dan juga Ibrahim. Ketika itulah Diyufur Rahman, Diyufur Rasul, Ibrahim meletakkan pisau. Ketika itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan dengan seekor kipas. Gembiranya Ibrahim menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu Nabi Ibrahim melihat Allah gantikan dengan seekor kibas, membawa binatang korban tersebut di sebuah tempat yang namanya Majratul Kab, yang berdekatan dengan maktab kita 112. Dan Diyufur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang akan balik ke Mekah nanti selepas melontar Jamrah Kubra, kita akan melalui di sebuah tempat laluan kambing Nabi Allah Ismail. Di situlah bertemunya semula Siti Hajar, Ibrahim dan Ismail berpelukan yang di sebuah tempat yang dipanggil